azam saya tahun ni, saya nak ambil racing kereta motor dan juga saya nak lebih berani untuk mengambil keputusan sendiri. Tak sempurna, tapi insyaAllah jadi lebih baik. 1 bulan, 1 November. 2026 ni nak upskill dan semoga lebih baik dari sebelum ini. Okay, Alhamdulillah, selamat tahun baru kepada semua. Tahun ini sangat bermakna lah untuk kita terus beristiqomah dan sentiasa ingat kepada Allah SWT. Sebab apa-apa yang kita usahakan dan apa yang kita hendak, mesti kita ingat Allah adalah jalan yang terbaik dan Allah juga yang memberi petunjuk yang baik, insya-Allah. Okey, alhamdulillah kita dah tahun baru, insya-Allah. Semoga misi dan visi kita capai tahun baru ni terus kita dapat teruskanlah, insya-Allah. Semoga semua dapat sampai akhir letakkan azab tahun baru. So saya pada tahun ni saya beli kereta, saya nak buat balik masa intern ni, upgrade skill, tak ada kereta je.